Hai, selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Selamat menyambut Hari Guru tahun 2025. Guru pemacu reformasi pendidikan. Guru untuk semua, selamat guru yang terakhir di Bukit Duri untuk saya, 18 tahun. Selamat Hari Guru buat semua cikgu-cikgu NKPI. Semua, semoga kita semua dapat jadi cikgu yang berdedikasi dan disayangi anak murid yang lain. Amin. Selamat Hari Guru. Kita belajar subjek muzik. Happy Teacher Day, everyone. Selamat Hari Guru semua. Cikgu bagi kerja dekat kamu. Menyambung pengajian di UKM ini dalam bidang psikologi dan komunikasi. Saya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Maling, Perak, dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Reka Cipta dengan Kepujian. Saya belajar di UIA, saya menjadi di PLI untuk jadi cikgu. Belajar lepasan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Bahasa Melayu. Saya lepasan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, dalam bidang pendidikan senior. Kan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai dalam bidang pendidikan sains dan komputer. Universiti Utara Malaysia dalam bidang pendidikan teknologi maklumat ICT. Saya belajar di UMS, saya mengambil jurusan pendidikan dengan sains. Saya menurut bidang saya bidang geografi dengan perancangan bandar di Universiti Malaya. Lepas tu saya sambung lagi belajar di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang pendidikan. Saya ada 2 universiti. Guru ni, kalau kita merujuk pada masyarakat bahawa masyarakat memandang tinggi tentang kerjaya guru ini. Waima kalau tengok guru yang dah bersara pun dia tetap panggil cikgu. Mati pun panggil cikgu. Jadi guru ini bukan sahaja dari segi fungsinya dalam masyarakat memberikan pendidikan, tetapi juga kebanyakan dalam masyarakat memandang tinggi tentang kerjaya guru ini. Bila saya telah masuk dalam bidang pendidikan ni, saya dapati satu kelebihan yang paling bermakna bagi saya ialah dalam proses kita mendidik anak murid kita ataupun membimbing rakan-rakan kita di tempat bekerja kita, sebenarnya dalam masa yang sama kita sedang mendidik diri kita. Itu yang saya rasa kita belajar ni adalah satu benda yang ongoing proses, tak kira masa dan tempat. Kelebihan jadi cikgu ni apa tadi yang saya kata? Soft skill. Soft skill. Kemahiran jadi cikgu ni bila mana saya dapat asah saya punya kemahiran dalaman, contohnya kemahiran saya bercakap, kemahiran saya berinteraksi dengan orang, saya dapat pahala yang lebih banyak. Kelebihan jadi guru ialah terlalu banyaklah sampai saya tak boleh nak cakap dekat sini. Jadi cikgu ni boleh set cuti lah. Okey. Bila dah bergelar seorang guru ni, Cikgu Makno rasa penat tak jadi seorang guru? Bohonglah saya kata tak penat. Semua kerja penat, tapi penat tu saya rasa berbaloi dengan apa yang kita harapkan. Allah, semua orang kata semua kerja penat. Okey. Jadi cikgu pun penat, tapi penat itu dibayar dengan kecemerlangan anak didik lah. Sebenarnya semua pekerjaan pun penat, tapi bila kita minat, dia akan jadi seronok. Biasalah cikgu dia ada masa yang sangat busy, tapi dia akan ada masa yang sangat best bila kita dapat cuti yang panjang. Penat tak jadi cikgu? Semestinya penat. Momen yang best jadi cikgu bila mana ada pelajar-pelajar yang datang kat saya. Lepas tu dia orang cakap, "Cikgu, terima kasih sebab cikgu dah ajar saya macam-macam.
Cikgu, saya hargai ilmu yang cikgu dah curahkan kat saya. Banyaklah. Kata-katalah. Lagi momen best kalau bagi saya lah. Bila seorang murid tu mendapat cemerlang ataupun mendapat kejayaan dalam subjek yang kita ajar. Bila dapat result keputusan murid kita yang berjaya, ramai yang berjaya, very best lah. Salah satunya saya dapat rakan-rakan kerja yang sempoi, satu kepala, dapat anak murid yang dengar cakap kita, bila dah berjaya lepas sekolah, hormat kita. Bagi saya itu satu momen yang seronok, budaya kerja yang satu kepala dengan kita. Selamat Hari Guru untuk semua. Mana ni sudah fikir kan? Kami, guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar. Apa kabar, selamat pagi semua. Biar ku menyanyi. Malas-malas nanti cikgu naik antor. Bila cikgu berlembut, korang semua tak takut. Bila cikgu naik dalam baru korang nak belajar. Cikgu cuma mahu kamu semua jadi orang pintar. Pat, 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 empat siku lipat. Siapa salah lagi memang dia kena sebat. Nek, 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 si bongkok tigang. Sekali cikgu tempik terus mata kamu segar. Pon, 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 kereta kecilku berbunyi. Kamu ada cikgu pening, kamu tak ada cikgu sunyi. Bang, 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 bunyi lagu tiga kupang. Kalau ada masalah jumpa cikgu waktu lapor. Sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan kita. Muhammad Nasir bin Yohani, saya. Selamat Hari Guru. Selamat terima.